Bekas Timbalan Presiden PKR, Datuk Seri Rafizi Ramli menyifatkan drama politik dalam Perikatan Nasional atau PN sebagai semakin mengarut kelakar dan kebudak-budakan. Menurut Rafizi, situasi itu timbul susulan kemungkinan Tan Sri Muhyiddin Yassin akan dilantik sebagai pengerusi Majlis Presiden PN, satu jawatan yang disifatkannya mempunyai persamaan dengan peranan Mursyidul M dalam PAS. Beliau berkata, dalam PAS, struktur tersebut sudah wujud, namun kini ia dilihat cuba diterapkan pula dalam PN, sekaligus meletakkan Muhyiddin pada kedudukan tertinggi yang berpengaruh dalam gabungan itu. Rafizi secara sinis menyatakan, sekiranya langkah tersebut diteruskan, ia seolah-olah menjadikan Muhyiddin sebagai Mursyidul PN, walaupun gabungan itu bukan berteraskan satu parti sahaja. Mengulas lanjut, Rafizi menyifatkan perkembangan itu sebagai tidak masuk akal dan mencadangkan PN dibubarkan sahaja jika terus terperangkap dalam perebutan jawatan. Beliau mengumpamakan keadaan tersebut seperti penjaga gol yang meletakkan jawatan, namun tiba-tiba meminta tiang gol dimansuhkan. Satu analogi yang menggambarkan kekeliruan hala tuju kepimpinan PN. Kenyataan itu dibuat dalam podcast skandal yang belum selesai, episod 33.